Muda-muda dah pegang duit banyak. Betul ke jadi influencer ni lebih hebat dari makan gaji? Segulung ijazah tak penting lah. Kita tak nampak ijazah jalanan lebih penting lah. Kita takkan pernah nampak cikgu pakai Lamborghini lah. Benda-benda ni datang daripada influencer-influencer. Keluar daripada kereta-kereta mewah, kira-kira duit. Benda kau. Contohlah kalau you nak jadikan siapa katakanlah Khairul Aming, let's say. In order untuk dia dapat apa yang dia dapat sekarang, tim dia syuting 3 pagi tak tidur malam, bersusah payah. Kau boleh ke? Kau nak work life balance. Jadi kalau kau rasa macam kau 9 to 5, layaknya hidup kau 9 to 5 saja. Bersama kami dalam Wallet Rakyat, kami bincang, kami faham pada hari ini adalah seorang individu yang saya tak perlu buat satu pengenalan yang begitu panjang sekali. Beliau adalah seorang influencer yang sangat terkenal dengan cara yang begitu santai, kelakar pun ada, dan sering berbincang mengenai hal-hal berkaitan dengan kehidupan, bagaimana kita nak merangka kita punya kerjaya dan sebagainya. Tak lain tak bukan Muhammad Nur Zakaria. Mak Nur, apa khabar Mak Nur? Selamat datang ke Wallet Rakyat. Sihat ya? Sihat, Alhamdulillah. Terima kasih. Dah sarapan banyak. ke belum? Dah sarapan dah. Kita kan perjalanan jauh. Jadi kena sarapan siap-siap. Mak Nur sekarang duduk kat Sungai Besi ke atau Puncak Alam? Puncak Alam. Puncak Alam. Oh, dah lama pindah dah? Dah lama dah 5 tahun dah. Oh, 5 tahun. Suka tak Puncak Alam? Love ya. Terima kasih jemput, Charles. Okay, Mak Nur, saya nak start lah dengan soalan ni lah. Sebelum Mak Nur menjadi seorang influencer ni lah Mak Nur pernah bekerja dalam dunia korporat. Apa perbezaan utama yang Mak Nur lihat di antara korporat dengan jadi influencer ni? Sebenarnya saya tak adalah rasa macam influencer pun. Saya biasa-biasa je. Itu kata Mak Nur kan. Tapi perbezaan, saya pernah bekerja as an employee. Saya pernah bekerja dalam almost dalam 13-14 tahun macam tu lah, sebelum saya berhenti sepenuhnya. Dan sepenuhnya saya buat studio dan sebagainya lah, benda-benda digital ni lah. Perbezaan dia, I tak kata ada orang kata menyesal tak berhenti ataupun best ke tak berhenti, I tak boleh nak kata, sebab I enjoy every stage of my career. Sebagai pekerja pun saya happy, sebab saya sebagai pekerja, saya memang seorang pekerja yang berdedikasi, berwibawa. Ni kalau kerat ni nampak keluar logo company. Macam tu. Saya kalau time bekerja pun saya memang enjoy the moment. Sekarang pun saya enjoy. Cuma rasa tu berbeza sebab dulu kita satu benda yang perbezaan dia adalah sekarang ni I ada staff sendiri dan sebagainya kan. Dia ada rasa sedikit macam dia tak rasa selesa macam kita bekerja. Kalau bekerja kan hujung bulan dapat gaji. Yang ini kita kena fikir, kita kena do something else, macam tu lah. Tapi kita kena selalu relevant lah kan. Betul tak kan? Relevant. And then kena selalu bagi manfaat ke orang ramai. Kita kena jadi orang yang biasa resourceful. And then kita kena selalu motivate, sebab kita je yang ada. Sebab sekarang ni kita dah ada staff kan. Dulu kalau kita stress pun kita boleh lah mengadu-mengadu kat bos juga dan sebagainya kan. Sekarang kita dah tak ada bos, macam mana? Sebab sekarang kita yang jadi bos. Betul. Mak Nur yang jadi bos. Susah sikit lah. Itu je lah perbezaan dia. Dari segi yang lain tu, I rasa semua, whether you pekerja ke ataupun you self-employed ke ataupun you employer ke, kena sungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh tu sama. Maksudnya daripada bekerja I memang bersungguh-sungguh, sekarang pun bersungguh-sungguh. Tak ada benda yang tak bersungguh-sungguh. Jadi Mak Nur, bila bercakap mengenai bersungguh-sungguh ni lah, bila betul-betul Mak Nur nak buat keputusan, saya ni nak keluar daripada dunia korporat, nak masuk jadi influencer ataupun content creator ataupun nak buat bisnes sendiri, apa cabaran paling besar Mak Nur lihat? Sebenarnya saya berhenti kerja bukan solely because I nak switch I punya career daripada makan gaji kepada jadi content creator full time. Sebenarnya pada tahun lepas 2025 I berhenti disebabkan ada 2 event besar berlaku. Januari 2025 I sambung master full time. Dalam masa yang sama mak I stroke. Jadi pada ketika dan masa itu saya tak ada pilihan yang saya nampak jalan yang lebih sesuai adalah melainkan berhenti kerja. Jadi ketika itu saya bukan berhenti kerja disebabkan tak naklah bekerja dah, nak jadi full time content creator, bukan. Saya nak berhenti kerja sebab time tu saya memerlukan flexibility yang lebih fleksibel, masa yang lebih fleksibel, whereby 6 bulan pertama mak saya stroke tu saya memang perlu
sentiasa balik rumah mak, tengok mak dan sebagainya. So itulah pilihan yang paling tepat ataupun yang paling sesuai untuk I buat. That's why Charles, saya selalu advocate orang ramai ataupun adik-adik kat luar sana mesti kena ada emergency fund. Kalau lah saya tak ada emergency fund, mak saya stroke, saya tak boleh nak berhenti. So kalau disebabkan saya alhamdulillah time tu dah ada emergency funding, so that I boleh ada ruang, ada room sikit untuk I berhenti bernafas kerja lah dan kan. untuk rebounce balik. So it's very important sebab hari-hari mendung kita tak tahu bila datang. Betul. Kita rasa hari kita cerah je, tapi hari mendung pasti tiba. So dalam kes I, ketika dah almost berbelas tahun kerja, hari mendung tu datang. Orang stroke ni memerlukan perhatian yang sangat rapi untuk 6 bulan pertama. So dan dia punya terapi tu pun mahal juga. So I perlukan lebih banyak masa untuk I boleh fleksibel balik jumpa mak selalu. Dan bila I ada flexibility tu, I boleh banyak ambil job sana sini. Macam tu lah, lebih aktif berbanding kalau I waktu kerja. Kita tak boleh lah kan, kita kena fokus dengan kerja yang kita dibayar tu. Sabtu Ahad je I ada. So kalau orang tanya menyesal ke tak, I tak menyesal lah. Tapi I rindulah bekerja. Iyalah. Tapi bila Mak Noh bercakap mengenai mak kan, saya kena agree lah. Sebab kita semua dalam hidup ni syurga di bawah tapak kaki ibu. Betul tak kan? Kita takkan nak lepaskan macam tu je. Betul. Kan. Betul tak? Tapi Mak Noh berbalik kepada Gen Z ni lah kan. Dia kalau kita ni kan, kalau macam Mak Noh lah, daripada dunia korporat baru berpindah jadi influencer dan juga content creator. Tapi kita dapat lihat Gen Z ni dia terus je nak jadi content creator. Dia rasa ini saya dah habis belajar, saya terus nak jadi content creator. Kalau dah habis belajar tu okey lagi Charles. Kalau yang tak habis belajar, itu yang kita takut. Sebenarnya kita nak juga bagi tahu kat audience kat luar sana ataupun semua orang yang sedang menonton kan, sebenarnya there's nothing wrong to be a content creator pun sebenarnya. I rasa content creator ni kalau kita gunakan dengan cara yang baik, dia pekerjaan yang sangat baik sebenarnya. Kita bagi information kat orang, kita tolong orang menjana pendapatan. Macam orang kita review tu, kita bantu SME untuk yang baru meniaga tu, kita buat hebahan kan. So sebenarnya ada pekerjaan yang pada saya baik lah pekerjaan tu. Cuma I sentiasa percaya, walaupun sekarang ni dunia maju, zaman AI dan sebagainya, I rasa untuk younger generation ataupun untuk orang yang baru masuk dalam industri, dia kena melalui traditional way of working orang kata era. Dia tak boleh macam tiba-tiba habis fresh grad work from home terus. Fresh grad je terus macam hybrid lah ataupun content creator terus-terus. Sebab you kena ada pengalaman traditional bekerja. Maksudnya you pergi ada office, you kena ada rakan kerja, you kena ada pressure dalam hidup you kena ada deadline. Kena marah dengan bos. You kena marah dengan bos, ada deadline, kena marah dengan klien. You kena menghadapi proses itu, baru you boleh shape who you are in the future. Macam tu. So boleh nak jadi content creator, tapi mula-mula jadikan as a macam part time dulu, sambilan, tapi mesti kerja like macam ada employment lah. Sebab I rasa memang sangat penting untuk kita ada that experience. Baru you become a very macam orang kata resilient person. Kan kalau you datang you tak pernah kerja dengan orang, tak kerja dengan orang buat bisnes, I okay lagi. Sebab bisnes ni dia ada cabaran-cabaran yang tersendiri. Tapi kalau you terus je kerja sendiri, duduk sorang-sorang dalam bilik buat konten, tu yang kadang-kadang kita tengok ada konten-konten creator yang merapu-rapu tu. Sebab tak ada ilmu, tak ada pedoman, tak ada experience kan. So I advise untuk orang yang muda-muda, you kena kerja dulu. Mana-mana pun kena kerja dulu supaya kita nak gain experience tu. Baru you boleh bentuk diri you siapa. Apa Mak Noh nak cakap kepada Gen Z ni, especially mereka yang melihat saya nak jadi content creator dan pendapatan pasti lumayan. Kalau dia ada tanggapan macam tu. Dunia ni tak adalah indah mana, dek. Mana kau tahu. Sebenarnya ramai orang sebenarnya jadi content creator. Ramai orang yang mencuba nak jadi content creator. Tapi yang kita nampak hanyalah yang berada kat, yang lepas kat handphone kita ni je lah. Mungkin tak sebenarnya ada 10,000 orang cuba buat konten, tapi yang sebenarnya yang FYP ataupun yang betul-betul jadi content creator yang dikenali, yang boleh sustain, mungkin daripada 10,000 tu sebenarnya dalam 20 orang je.
So you tahu tak, you dalam golongan yang 20 orang ke dalam golongan yang the rest yang tak berjaya tu? Sebab ramai orang cuba tapi tak berjaya kan dan sebagainya. Tapi saya rasa kita janganlah tengok benda yang apa orang kata, yang indah-indah sahaja. Dia macam ni tau, I bagi analogi kan. Kalau orang yang nak cepat ni kan, dia seolah-olah dia nak beli kebun yang terus dah ada pokok yang dah ada buah dah. Dia nak instant. Dia tak nak tanam dulu, tak nak, faham tak? Dia kan macam tu. Nanti kita tak dapat merasa nikmat dia. So it's okay. Abang Mano support je kalau nak jadi content creator, provided mesti jadi content creator yang berkualiti, yang bagi manfaat, yang baik. It's okay, jadi je. Tapi janganlah macam abaikan yang lain, sampai pelajaran pun abai, sampai kerjaya, dah ada kerjaya sendiri ni, tapi macam fokus sangat dengan content creation, sampaikan kerjaya hakiki tu tak perform dan sebagainya. Janganlah. So mesti mula dengan bawah dulu. Dan kalau kita tengok sebenarnya apa yang dekat social media yang kita tengok ni, dia hanyalah 3 minit daripada 24 jam hidup orang tu. So kita tak boleh judge. Kalau nampak orang tu pergi benda yang best-best, dia hanya allow kita untuk tengok apa yang dia allow sahaja. Tapi bukan kita hipokrit sebenarnya. Dia sebenarnya as a human nature whereby kita kalau nak ajak orang datang rumah kita tak ajak orang rumah datang rumah sepah-sepah kan. Betul. Kita akan bersihkan dulu, kemas dulu, sapu semua. So kita tak boleh nak salahkan orang juga kalau orang tunjuk yang baik-baik sahaja. Sebab itu kita punya nature, human nature, memang takkan kita nak tunjuk benda sisi-sisi tak baik kita. Takkan kita nak tunjuk benda-benda yang busuk tentang kita. So kita lah sebagai consumer internet kan, kita kena tengok dan kita kena filter, dan kita kena ada akal yang waras tengok benda ni adalah 3 minit je daripada kehidupan dia. Of total 24 hours tu, sikit je kita tahu. Jadi kita tak boleh nak judge apa-apa pun sebenarnya. Tapi kalau kita nak tengok adik-adik ni kan, ramai yang kita lihat ya, mereka ni kadang-kadang kita bagi nasihat macam mana pun, suruh mereka habiskan pendidikan, mungkin dapatkan segulung ijazah, lepas tu pilih lah macam Mak Noh kata tadi, secara part time, lepas tu mula full time dan sebagainya. Mereka tak nak dengar, mereka terus je nak jadi influencer. Ada berdepan tak dengan karakter-karakter seperti ni, Mak Noh? Ada, tapi sebenarnya kalau kita tengok statistik pun memang agak membimbangkan sebenarnya. Tapi kan adik-adik kat luar sana, dia tak berapa nampak lagi apa yang akan berlaku dalam masa 10-20 tahun akan datang. That's why I personally rasa marah bukan kepada adik-adik yang buat keputusan macam ni. I rasa marah kepada orang-orang ataupun figura-figura yang dalam social media itu sendiri, yang sebenarnya influence orang untuk ada bentuk pemikiran it's okay untuk tak ada pendidikan. Sebab itulah nak jadi content creator, dia memang kena ada knowledge, dia kena ada ilmu, kena ada knowledge, kena ada integrity. Kalau tak kan kita tengok banyak kat social media, segulung ijazah tak penting lah, kita tak nampak ijazah jalanan lebih penting lah, kita takkan pernah nampak cikgu pakai Lamborghini lah. Benda-benda ni kan datang daripada influencer-influencer. Keluar daripada kereta-kereta mewah, kira-kira duit. Dia kau. So kita tak boleh nak salahkan adik-adik ni, budak muda, mudah terpengaruh lah kan. Dia memang muda sangat lagi, tak ada pengalaman, tak ada knowledge dan sebagainya. Jadi kita lah yang sebagai orang yang lebih dewasa ni, jangan buat konten-konten yang akan menjurus adik-adik ni ke arah benda-benda macam ni. So I nak bagi tahu ke adik-adik kat luar sana, apa impact yang besar kalau kita tak ada pendidikan. Dulu kan ada keluar statistik yang berapa ramai yang fail SPM. Betul. Ataupun ada berapa ribu orang yang tak datang SPM kan. And then kuota untuk universiti punya cost pun dah semakin merosot. Kalau katakanlah dalam satu spot untuk satu course ni 20,000, 7,000 je yang masuk, for example. Kita tak akan nampak benda ni sekarang tau impact dia. Katakan sebenarnya ada 20,000 spot untuk engineering, tapi yang masuk hanyalah 7,000. Tahun depan pun sama, next year pun sama, sebab semua orang sibuk nak jadi content creator. Okay. Lepas tu sama juga arkitek semualah, yang badan-badan profesional, accountant, semua orang tak masuk dah sebab nak jadi content creator. Dia punya impact akan berlaku 20 tahun akan datang. Apabila pada 20 tahun akan datang, jika trend ni berterusan, kita dah tak ada dah profesional, tenaga profesional. Dia kesan jangka masa panjang lah ya. Kita dah accountant pun, even accountant pun kita kena panggil orang luar. Arkitek kita kena panggil orang luar, sebab orang kita semua dah tak ada sijil. Sebab ada pekerjaan yang memang memerlukan sijil. Accountant, arkitek, sesemua tu kan yang very crucial ni. Medik, doktor, sesemua ni, lawyer. Sebenarnya kan semua bidang-bidang profesional ni, negara kita terpaksa import daripada orang luar.
So bila terlampau banyak orang luar masuk, akan ada pertembungan budaya, nanti rakyat Malaysia sendiri akan berkurang peluang kerja dan sebagainya. So impact dia besar sebenarnya kalau tak masuk universiti ni, Dik. Tapi Mak Nur, sebenarnya adik-adik kita ni kan ramai yang macam mungkin tak faham. Dia sebenarnya boleh jadi influencer, tapi in the same time dia boleh juga ada ijazah, betul tak? Boleh je. I macam ada juga master. Tapi kalau nak jadi content creator, jadi content creator lah. Tapi kita belajar lah. Kenapa nak rush? I rasa kenapa perlu rush? Tapi I rasa ni bukanlah Gen Z. I rasa ni anak muda. Anak muda memang selalu ada satu mindset sikap lah kan. mindset yang everything nak rush. Nak Jangan cepat. rush. Dia nak instant kan dia. Jangan instant. Sebab yang ni, being young ni kita panggil, dia punya orang kata darah muda. darah muda ni sepatutnya kita enjoy je young, dumb and broke tu. Relax, chill je. Enjoy zaman muda tu dengan macam melalui proses yang normal. Yang kena belajar, belajar. Lepas tu kerja. Bermula daripada gaji yang kecil dulu. Lepas tu you berusaha dan sebagainya. You akan lebih menghargai kehidupan ni sebenarnya. Saya teringat kepada satu kata-kata lah. Berakit-rakit ke hulu, berenang ke kemudian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Betul. Tapi kadang-kadang kata-kata itu tidak dapat diaplikasikan kepada generasi muda. Sebab mereka macam tak nak susah, dia nak senang cepat. Jangan betul? senang cepat. Sebab dia macam api tau. Dia kalau api tu marak sangat, akhirnya kayu tu terbakar cepat. Berbanding dengan bila dah terbakar cepat, padam lah. Cepat padam, terbakar cepat terpadam. Tapi kalau api tu kita bakar dekat kayu, walaupun dia slow tapi dia lambat nak padam. Maksudnya dia sustain je. Relax je, I rasa. Macam mana kita nak manage persepsi generasi muda ni terhadap influencer ataupun content creator ni? Sebab kebanyakan mereka menampilkan satu kehidupan yang mewah, hebat dan inilah hidup yang saya impikan. Macam mana kita nak manage persepsi tu? Okay, sebab tu kita sebagai consumer, internet consumer ni, kita kena boleh bezakan. Makna bukanlah nak merendahkan Charles, tapi sebenarnya kita boleh bezakan. Dia ada dua kategori. Kalau macam yang macam tabur-tabur duit, yang macam leverage sangat, lepas tu bragging, macam kata money cannot buy class lah. Kan. So dia ada kategori. Kalau orang tu macam dia macam mindset dia macam tu, I rasa dia mostly datang daripada asalnya dia macam mana nak cakap, macam mana nak susun ayat. Okay, maksudnya kalau bukan kerana TikTok, dia hanyalah dia nobody. Tapi somehow dia memang ada kelebihan whereby kita kena bagi kredit juga kat dia, sebab dia memang pandai cakap, bukan camera shy. So somehow ketika zaman COVID tu kan memang everyone tengok TikTok. So dia naik time tu. You bayangkan daripada tak ada apa-apa ni, daripada kosong-kosong dah tak ada. Kita pun belajar biasa-biasa je, tiba-tiba kaya raya dah, tiba-tiba dapat 20,000, 30,000. Kau tak rasa ke tiba-tiba nak jadi macam nak tunjuk-tunjuk duit? Macam tu lah. Tapi kalau kita tengok ada setengah-setengah influencer ataupun content creator, lebih orang kata silent, lebih tak tunjuk sisi-sisi peribadi sangat, tak tunjuk benda-benda material sangat. Bila kita tengok selidik, mostly dia orang ni lebih educated dan sebagainya. Sebab tu Abang Makno memang betul-betul sarankan belajar dulu. Sebenarnya bila kita cakap belajar, kita bukan cakap kena ada ijazah, wajib ada ijazah dan wajib universiti. Belajar means kalau you nak pergi vocational ke, kemahiran ke, belajar menjahit ke, asalkan you habis sekolah, you pergi kat institusi lain sambung belajar. Even you nak belajar agama ke, apa pun belajar. Sebab sebenarnya belajar ni yang paling penting, value yang kita dapat sepanjang kita belajar tu. Kalau nak menuntut ilmu biar sampai ke China, betul tak? Betul. Belajar je. Sebab proses belajar tu kita jumpa lecturer, ada cikgu, ada deadline, kita belajar manage kita punya timeline, disiplin. Benda-benda tu sebenarnya membentuk kita menjadi orang yang lebih baik sebenarnya. So bukan sebenarnya kita nak kata kalau kau tak ada degree kau bodoh. Tak. Belajar je. Belajar aku menjahit pun tak apa, belajar buat lampu ke, buat repair aircon ke, pergi belajar. At least ada belajar. Sebab I percaya kan, dalam dunia ni duit tak akan jaga kita. Duit dia akan, kita kena jaga dia. Kalau kita ada duit, kita kena jaga duit. Kita kena jaga duit tu. Tapi kalau kita ada ilmu tu yang jaga kita. Betul. So pilihlah nak mana yang satu. Okay Makno, ramai anak muda ni dia lihat ni kan, kalau saya jadi influencer, saya jadi content creator ni, cara paling mudah untuk saya dapat pendapatan dengan cepat, macam mana tu? I rasa kalau orang yang jenis macam tu, kebanyakan dia adalah short sighted punya individual lah. Sebab dia tengok yang dia punya reference adalah orang yang dah berjaya.
Tapi dia tak tengok yang nak berjaya tu, apa proses yang dia lalui tu. Maknanya tak percaya. I tak percaya kepada something yang miracle. I percaya macam ni tau. Kalau kita biasa-biasa, result kita tentulah biasa-biasa. Dia punya equation dia memang macam tu. Kalau you nak result luar biasa, you kena tahu proses dia pun mesti luar biasa. Mesti luar biasa. Tak ada benda dalam dunia ni kita buat biasa-biasa je tiba-tiba luar biasa. Tak ada. Kalau kita nak result luar biasa, proses dia kena luar biasa. Kalau you tengok orang-orang content creator yang you apa kata jadikan reference tu, kaya tu, saya tak tahulah siapa. I percaya whether dia tu merapu ke tak merapu ke, mesti dia melalui proses yang penat juga. Macam contoh dia kena buat video banyak kali, proses kecaman. Kan ada banyak benda yang dia hadapi lah, barulah dia boleh sampai ke tahap tu. Dia tak ada macam everything is luck, tak ada. Tapi kadang-kadang bila kita cakap dengan mereka, kita cakap you have to work hard, dia tak dengar. Dia kata no, you have to work smart not hard. Mana boleh no, betul tak? Setuju tak dengan pendapat saya ni? Dia work smart pun memang betul, tapi you kena bersungguh-sungguh. I tak percaya kepada benda tak bersungguh-sungguh. Kalau you nak work smart boleh, tapi dia punya impact dia taklah sama dengan orang yang work smart plus work hard. Dan apa masalahnya dengan work hard? I don't see any problem dengan kita bekerja bersungguh-sungguh. Kalau kita contohlah, kalau you nak jadikan katakanlah Khairul Aming, let's say, kita punya mega influencer Malaysia disaingi ramai. In order untuk dia dapat apa yang dia dapat sekarang, dia shooting 3 pagi, I rasa. Betul. Tim dia shooting 3 pagi, tak tidur malam, bersusah payah. Kau boleh ke? Kau nak work life balance? Jadi kalau kau rasa macam kau 9 to 5, layaknya hidup kau 9 to 5 saja. Nak jadikan Aming, Sabtu Ahad dia kerja, malam dia live. Betul. Restoran dia jaga. Dia memang very busy. Kita nak tanya, kau boleh? Macam tu lah kan? Ya, betul. Okay, katakan kita tengok Datuk Sri Nurhaliza. You rasa nak jadi macam dia? Tiba-tiba je nyanyi, tiba-tiba popular. Tak. Dia kena ada training, rehearsal. Mesti I percaya semua orang yang you nampak berjaya tu, dia memang hustle. Datuk Azizul Hasni Awang nak dapat gold medalist tu, you rasa dia macam after hours lepas pukul 6, jangan ganggu saya, bos jangan call saya, macam tu? Tidak. Dia kena training pagi, petang, siang, malam. Pukul 5 pagi dah pergi kat gym. Kau ada, kau tidur. Jadi tak ada. Adik-adik kat luar sana dengar cakap awak Makno ni. Tak ada orang yang berjaya tak melalui kesungguhan dan keperitan. In order untuk you dapat kemanisan tu, you kena melalui kesusahan tu. Itu adalah sifat yang paling basic dalam dunia. Lah. I tak faham daripada dulu kita kecil, daripada zaman-zaman berzaman kita memang tahu. You nak dapat kesenangan, you mesti melalui kesusahan tu dulu. Betul. Okay? Dalam apa-apa je kita diajar. Tapi when it comes to kerja, bila budaya kerja tiba-tiba je, I tak boleh ni, I tak boleh tu. Geram je aku. Macam mana kita nak handle individu-individu seperti ni, Makno, ya? Dia nak berjaya. Tapi bila kita kata suruh bersungguh-sungguh, dia tak nak. So, I rasa kan, macam mana kita nak basuh dia orang ni? I rasa macam ni. Setiap dari kita ada satu tanggungjawab sosial untuk ubah landscape pemikiran anak muda. Tahu tak kenapa landscape pemikiran anak muda jadi macam ni? Internet telah membentuk satu pemikiran yang baru yang I rasa salah, whereby kita mesti semuanya kena santai-santai, kena relax. Jadi macam contoh dalam piawaian tempat kerja pun, dia dah berbeza tau, Charles. Macam dulu kita macam mana orang dah mula melabelkan company apa red flag, company apa green forest, green flag lah, what not. Sedangkan benda tu tak boleh diletakkan di social media sebab dia tak boleh dijadikan satu kayu ukur yang standard. Contoh macam ada I tengok kat social media kan, ada orang ni, ada banyak orang yang tak bertanggungjawab letak dekat social media. Dia kata kalau company kau suruh kau buat kerja tapi tak pernah bagi reward kat kau, itu red flag. Lepas tu dia pun buat video sambil unboxing dia punya MacBook. Company dia bagi MacBook, sedangkan dia kerja dekat company MNC. Lepas tu apa yang jadi apabila company yang SME ni, yang staff dia 5 orang je tengok, manalah mampu SME nak bagi MacBook kat kau. Dia mula rasa bos dia jahat, company red flag. Lepas tu macam tak menghargai pekerja dah, ya, lepas tu macam-macam. Perks kerja kat tempat company I ada gym membership. Kau kerja dekat company yang multi-billion company, well established, lah kan? MNC semua tu. Lepas tu orang yang kerja yang biasa-biasa ni,
Macam mana? Lepas tu dia kata macam ni. Ada juga orang kata company yang selalu bagi job scope banyak-banyak dalam satu orang buat 2-3 job scope ni, red flag. Okay, memanglah betul, I setuju benda tu. Tapi dia tak boleh apply kepada semua benda. For example, ada startup company yang memang company dia 6 orang je. Itu pun termasuk bos dengan 5 orang staff. Tentulah dia tak boleh nak buat HR, admin, finance, tak boleh lah 5 orang saja. Ya. Habis dia nak buat gaji dah habis. Lepas tu admin nak buat admin apa? 5 orang. Betul tak? Jadi kebanyakan company yang kecil, itu saya setuju. Mungkin HR dia juga buat admin, mungkin dia juga buat finance. Dah 5 orang je dia nak buat payroll pun sebulan. Multitasking lah mestilah kan. Terpaksa. Jadi orang yang kerja admin, kerja SME ni mula rasa company dia jahat. Kan? Lepas tu benda-benda macam ni membentuk satu bentuk pemikiran yang sangat salah. Lepas tu nak ajar orang yang I rasa, I tak tahulah adik-adik kat luar sana setuju ke tak. Dia kata macam ni, kalau company ni sebut we are family, company tu red flag. I tak faham apa masalah kau. Dia macam ni dia macam ni, antara kita dengan company ada 2 hala, ada 2 mutual rights yang perlu kita lunaskan. Dia sebenarnya tak nak company anggap dia family, for the sake of dia tak nak company tu so called menembusi dia punya ruang personal, which is I understand. Sebab kita dah habis kerja lah, janganlah kacau-kacau lagi. Yelah, dia nak me time dia kan. I faham benda tu, I agree. I pun seorang yang memang I ada family, I ada anak, jadi I faham benda tu. Okay. Tapi however, kadang-kadang kita selalu terlupa, kita tak suka company anggap kita family, tapi kita selalu anggap kita ni macam anak kepada company. Contoh, masalah-masalah personal biasa kau lempar je kat company. Kan kita bukan family, kenapa company perlu concern dengan kau? Kalau ikutkanlah, saya tak boleh datang kerja, wiper ni saya rosak. Macam mana kalau company betul-betul ambil betul-betul strictly, kita memang bos, you pekerja. I tak nak dengar, yang penting you datang kerja. I tak nak dengar benda-benda petty. I tak boleh datang kerja, pengasuh anak I tak nak ambil tahu. You uruskanlah sendiri. Dulu kau tak cakap pun kau tak boleh. I tak boleh. Kenapa benda-benda personal kita boleh lemparkan kepada company kita? Company sentiasa boleh tolerate dengan kita. Mak angkat I meninggal, I boleh tak I nak balik? Mak angkat kau bukan family. Kalau kita, tapi kebanyakan, sebab tu Abang Makno nak pesan sini, bukan Abang Makno nak backup company. Abang Makno nak bagi tahu macam ni, kita sebagai manusia, tak ada satu benda pun kita boleh lay on paper A, B, hitam putih. Lepas tu kita manusia boleh kena ikut spesifik, tak boleh. Manusia, dia kena ikut situation lah Mak. Ya, sebab kita kadang-kadang kan, betul. Manusia tak boleh on paper macam tu. Manusia, kita kena ada satu, dia mesti akan ada grey area, di mana grey area itulah sebenarnya kita perlu feel dengan ihsan, empathy, humanity, kemanusiaan. Macam tu lah. Kalau kita betul-betul ikut on paper, I tell you bagi tahu on paper, let's say on paper, betul-betul on paper. Sebab kan staff kan selalu macam, kita on paper je lah, I tak nak buat benda yang bukan JDI. You tahu tak, kalau on paper, kalau ikut betul-betul yang akta kerja, betul-betul follow, tak ada bagi extra sikit pun, company hanya perlu menyediakan tempat ruang yang selamat. Dia tak perlu pantry kau penuh-penuh makanan tu, tak wajib. Tapi kenapa sekarang company pantry best kan? Sebab kita nak encourage. Lepas tu increment tak wajib dalam akta kerja. Annual dinner tak wajib. Tak wajib. Annual dinner, increment bonus tak wajib. Yang wajib bagi gaji saja, EPF so-so. Kenapa bila company tak bagi kau rasa macam tertindas, sedangkan benda tu tak wajib? Sama macam pemikiran kita. Kita tak nak bagi benda yang kita tak payah buat kan? Mana kalau cakap pasal pekerjaan ni memang aku marah. So I nak bagi tahu, bukan I sebenarnya nak support pekerja ataupun nak support majikan. Kita nak buka minda dia lah kan. Ya, I cuma nak bagi tahu, baik majikan, baik pekerja, kita tak boleh nak on paper sangat. Dia ada ruang-ruang yang perlu kita isi dengan sifat-sifat kemanusiaan, empathy, kasih sayang. So janganlah kita ni, kalau betul-betul ikut kita tak nak sangat family kan. Company kalau macam kau kahwin, company pergi beli hadiah, meninggal dalam ni, company pergi bagi cuti lagi. Ya, bagi cuti. Bersalin pun pergi hospital. Ya, bersalin, kita kumpul-kumpul duit sesama sendiri, kawan-kawan bagi, buat potluck birthday lah, apalah, farewell. Kalau ikutkan benda tu, kalau nak on paper kan tak payahlah ada benda-benda perasaan ni, tak payah. Satu lagi yang I rasa macam macam ni macam I sebagai pekerja dulu, saya ni bukanlah pekerja yang macam baik sangat-sangat. Saya ni macam hanky-panky juga.
Dia sebenarnya kan ada je kajian yang orang bagi tahu yang dah buat terhadap pekerjaan. Tak ada satu pun daripada kita sebagai pekerja, sepanjang kita 8 jam kerja, kita 9 jam kerja, 1 jam break kan. Sepanjang 8 jam yang kita dibayar ni, tak ada satu pun daripada kita semua-semua ni yang tak ada ambil masa company. Sekurang-kurangnya 1 jam kita akan dah ambil masa company untuk diri sendiri, bukan waktu break. Kita tengok YouTube, kita keluar, kalau yang kaki-kaki merokok tu pergi keluar. Lepas tu kita guna printer company. Kita kena admit yang dalam 8 jam yang kita digajikan tu, yang sepatutnya kita kena bagi 100% pada company, pun kita ada curi masa company. Saya mengaku ada orang kalau yang kat tempat kerja yang Muslim, ada yang solat duha dia kebas setengah jam, solat zuhur setengah jam. Tak nak waktu solat zuhur, waktu lunch hour tu, waktu lunch hour 1 hingga 2 jam. Lepas tu asar lagi. Asar dia nak solat juga waktu kerja, walaupun dia balik kerja pukul 5. Dia nak suka 4.30. Asar terus balik. Yang keluar smoke break lah, pergi ambil anak lah. I tahu. Parking kereta lah. Parking kereta. Lepas tu pukul 9 datang kerja, kau lambat. Pukul 9 datang kerja, kalau on paper, pukul 9. Kau nak on paper sangat kan? Laptop bawa paper. Kalau pukul 9 on paper kata masuk kerja, pukul 9 tu kerja. Bukan pukul 9 kat parking, ataupun pukul 9 baru kau nak buka helmet, pukul 9 minum-minum. Tak. Kalau you nak ikut paper sangat, pukul 9 kerja. Marah. So, I percaya yang dalam hidup ni kita kena ada lose here and there sikit lah. Kena check and balance sikit. Yelah. Isu dia adalah sekarang dia nak menang kat dia je. Betul. Tang dia curi masa company tak nampak. Lepas tu yang bila call 6-5 minit bos call, jangan ganggu saya. Kau baik sangat ke? I need me time. Macam I, bos call je lah I bila-bila. I tak nak condone perbuatan ni. I cakap based on I punya pengalaman. I punya diri I je. Yeah. Sebab I tahu diri I memang jenis fun. Jadi I memang tahu, I memang banyak masa company yang sebenarnya aku dah curi. Jadi bos call je lah saya. Saya sentiasa ada dengan bos. Macam mana kalau pekerja tu dia kata, bos tak boleh call I suka hati lah sebab saya nanti mental stress. Boleh. I setuju sebenarnya. Memang bos tak payah call you. Betul, I faham. Tapi you kena pastikan you tu pekerja macam mana. Kalau kau memang masuk kerja kau simpan dalam locker handphone kau dalam waktu kerja kau mesej kan kawan-kawan kau. Kenapa kawan-kawan kau tak layak pun mesej kau sebenarnya? Sebab kau dibayar time tu. Kalau kita nak ikut rigid sangat, kita tak nak rigid pun Charles sebenarnya. Tapi dia orang yang nak betul-betul rigid sangat on paper kan. Dan kita calculate lah. Kan. So I rasa tak payahlah dalam hidup ni kita jadi baik lah. Jadi baik, bagi lebih, bagi added value. Kita tak nak macam tu. Pada I, kita nak kerja seronok-seronok. Jadi kita janganlah macam terlampau paper sangat. Bila paper sangat ni, kita jadi hilang empathy, hilang manusiawi. Sampai kan ada tengok dekat threads kan, yang menyebabkan I rasa sedih sangat dengan budaya sekarang. Apa tau, ada satu thread ni dimulai dengan macam ni. Yang memulakan dia kata, as long as kalau benda tu di luar waktu kerja, company terbakar ke, company meletup ke, bos aku mati ke, aku tak akan jawab. First bila I baca tu, I rasa macam generasi sekarang ni tak ada, melahirkan manusia yang tak ada ihsan, tak ada. Okay, I tanya you Charles, kita setiap kali di mana-mana tempat pun kita ada apa kata, ada apa kesusahan, ada benda-benda yang tak best, mana-mana pun ada. Tapi katakanlah on Sunday you dah cuti, tiba-tiba you nak masuk berita bangunan ni terbakar, takkanlah kau tak pergi. Mestilah pergi. Kita pergi kan. Betul. Walaupun mungkin ada orang-orang yang kita menyampah kan, tapi sebab itulah ambil tempat, tahulah, kena ada sifat ambil tahu sikit lah. Itu tempat kita cari rezeki, tempat kita dah dapat gaji, bawa balik untuk wife and anak-anak dan sebagainya. Sampai hilang empathy. And then ada orang reply kat bawah tu apa tau, yang paling I rasa macam teruknya generasi sekarang. Dia kata macam ni, semua pakat-pakat nak flex lah betapa dia orang berjaya ignore message di luar waktu kerja tu. Macam betapa dia orang value dia orang punya personal space sampai hilang manusiawi tu. Dia kata ni, aku pun sama. Hari tu bos aku wish aku hari raya sehari sebelum raya, wish raya sehari sebelum raya. Aku baru baca bila aku baru masuk first day kerja. Maksudnya dia tak reply, not even read pun, sehingga hari pertama dia masuk kerja selepas cuti. Kau ingat kau cool ke? That's not cool at all. Itu rude, you know.
Faham tak? Bila you baca banyak orang flex tentang betapa rude-nya diorang, tapi diorang terjemahkan, translate benda tu sebagai something yang Satu lumrah kehidupan. bagus sebab kita value ourselves. Tapi pada I yang baca, I nampak dah hilang manusiawi, hilang empathy, peri kemanusiaan tu dah makin terhakis. I kan dekat tempat kerja kan Charles, I bagi tahu di mana-mana tempat kerja yang I pergi, I sentiasa ada sentimental value. Sentimental value in the sense of bukan nak kata tempat kerja I tu memang syurga, bos semua tak. Sama je, ada orang jahat, ada orang baik, ada orang garang, ada bos baik, semua sama. Politik kerja tu sama. Cuma kenapa ada sentimental value tu pada I? Sebab I nampak apa tau? I nampak macam tempat kerja ni bagi I peluang untuk belajar something yang baru. Lepas tu I dapat gaji kan, I dapat beli bayar rumah. Kalau tak kerana tempat kerja ni, I tak dapat beli bayar rumah, I dapat bayar kereta. Lepas tu I tengok muka anak-anak I kan, I dapat hantar dia orang pergi sekolah, I boleh bagi duit kat mak ayah I. Maksudnya kita jangan nak benci sangat tempat kerja kita, sebab tempat kerja kita yang bagi banyak value dalam hidup kita. Dia sebenarnya memudahkan kita punya urusan harian dan juga bulanan lah. Betul tak? Ya? Dia memang betul, memang itulah. Macam mana? Dalam bahasa yang senang, do not bite the hand that feed you. Kalau orang kecil hati pula aku cakap tu. Do not bite the hand that feed you. Janganlah gigit tangan orang yang feed kau. Orang dah suap kau gigit pula tangan orang tu. Kalau benci, berhenti. Kenapa stay? Sebab tak ada orang nak dengan kau kan kat tempat kerja. Mak Noh, saya tengok Mak Noh punya konten yang paling saya suka adalah Mak Noh selalu kaitkan kewangan dengan rumah tangga. Kenapa Mak Noh pilih topik kewangan dengan family ni? Dulu saya tak cakap pasal kewangan sangat sebenarnya. Saya cakap pasal kewangan 2025 je. Sebelum ni saya cakap pasal kesuburan lah, macam ujian-ujian makmal dan sebagainya. Cuma bila saya dah berhenti, saya dah tak ada access to the laboratories. Saya banyak buat konten yang macam biasa lah, vlog. And then banyak orang start tanya, macam mana boleh berhenti kerja? Macam mana boleh berhenti kerja sedangkan isteri saya suri rumah, anak saya 3 orang, mak saya stroke, saya sambung belajar. So dia macam bertentangan dengan kau banyak komitmen tapi kau boleh berhenti. So that's why lah munculnya saya punya advice macam sebab tu lah Abang Manu kata kena ada advokasi simpanan. Advokasi tu muncul setelah banyak soalan orang tanya macam mana boleh berhenti. So saya sebenarnya lebih nak satu pasal kewangan, sebab saya nampak apa tahu, banyak orang sebenarnya tak dapat nak macam mana, as a young person dia okay, tapi when it comes dah masuk 35 and above, banyak orang ada dalam krisis dalaman sendiri. Dia dah mula tak bahagia hidup dia, rasa down. Sebenarnya ada kemelut kat dalam ni tapi tak dapat ditunjukkan sebab ada banyak hutang, duit tak cukup, tak dapat provide untuk anak, tak dapat provide untuk bini pula merungut-rungut. Kebanyakan orang macam tu. Pada usia-usia macam tu kan, anak-anak sedang membesar Charles, kan, komitmen semakin banyak. So I bercadang macam ni. Satu, bila I tunjukkan konten nak advocate tentang kewangan ni, I nak bagi tahu macam ni. Prime time kita ni bukannya waktu kita muda sebenarnya. Prime time seorang lelaki adalah apabila dia dah berkahwin, ada anak, dia boleh provide dan sebagainya. Jadi kena korbankan sikit lah waktu muda kita ni. Sebab waktu muda ni paling important untuk kita kumpul duit, untuk kita berusaha sungguh-sungguh. Sebab waktu muda ni sekali saja. Once kau dah ada anak kau kecil-kecil, anak kau ramai, kau nak buat part-time banyak-banyak pun tak boleh dah. Kan, macam macam I sendiri pun, I tak boleh buat Sabtu Ahad dah. Apa-apa job Sabtu Ahad memang I tak ambil, malam pun I tak ambil. Kita pun dah anak ramai, komitmen dah banyak, mak sakit. So time-time muda ni lah, time tu korang buat sesuatu, sebab I tak nak benda ni berlaku lagi. Kita nak orang, anak-anak, adik-adik kat luar sana break the cycle. Sebab kita dah nampak dah generasi terdahulu yang macam banyak orang terciduk sebenarnya dalam kewangan tau. Sebab saya cuma nak differ sikit ya Mak Noh ya. Tapi kalau kita cakap dengan generasi muda ni, dia kata saya masa muda ni lah saya nak enjoy, dia kata. Boleh. Saya masa muda ni lah saya nak buat apa saya nak buat, sebab nanti besok saya dah kahwin, saya tak boleh buat benda-benda ni semua. Betul. That's why definition setiap orang tu berbeza-beza lah kan. Kalau you rasa enjoyment tu is very important for you, then go ahead. Sebab dalam benda-benda ni, I boleh bagi tahu there's no wrong or right selagi kita tak susahkan orang sebenarnya. Macam contoh, kalau ada orang zaman muda dia travel around the world, tak ada simpanan tak apa, sebab pada dia macam experience tu kan tak boleh dibeli, which is true, tak salah pun. Dan kalau katakan bila dia umur 30 lebih, bila ada anak-anak, dia macam tak ada duit sangat pun,
pun tak salah juga selagi dia tak meminta-minta dengan orang. So kita kena tentukan kita nak jadi version apa pada usia 30 lebih. Betul. Pada hemat saya, pada kita usia dah 30 lebih towards 40s, kita nak kena ada kewangan yang stabil, kita mampu provide kepada family dan sebagainya. Dan you choose lah umur 20 nak jadi apa. Sebab waktu kita umur 20-an ni yang menentukan siapa kita umur 20-an akan menentukan siapa kita umur 30-an nanti. Kalau kita macam enjoy umur 20-an, kita kena tahu yang usia 30-an nanti kita kena work hard pula. Sebab ada je orang yang macam ada je orang yang macam 35, 36, 37 ni masih buat OT lagi, masih sapu OT, masih kerja public holiday sebab tak cukup duit. So kalau you okay with that pun tak salah pun. Dia yang salah Sebenarnya bila mana betul ke dia kena berpatutan dari segi masa yang digunakan masa dia muda tu. Be reasonable lah ramai kata. Jangan terlalu enjoy sangat. You have to be reasonable with your time. betul. Sebenarnya I rasa is either you ada penyakit M, Penyakit M. Apa penyakit M tu? penyakit malas, ataupun memang tak tahulah, memang you punya definition tu memang you tak fikir panjang ke apa tak tahu. Tapi pada I, sebab kita pun pernah muda juga kan, boleh je, I rasa enjoy je. Tapi adakah definition enjoy you macam mana? Maksudnya setiap Sabtu Ahad, kita ada sebulan ada 8 Sabtu Ahad. 8 Sabtu. Sabtu Ahad tu maksudnya daripada 9 pagi sampai 12 malam mesti enjoy. Barulah definition enjoy. Ataupun kalau nak rehat tu daripada 9 pagi sampai 12 malam tidur. Makan tidur. Itu kalau itu definition you nak enjoy, then go ahead lah. Tapi pada makna kalau ada sekadar nak rehat kan, bangunlah pukul 12 tengah hari. Hari Sabtu tu bangun pukul 12 tengah hari. Pukul 1 bangunlah buat Grab. Boleh je. Takkan tak cakap lepas tu esok pergilah dating. Kalau kau katalah ada hour. Buatlah perancangan betul-betul. Pergilah dating. Dating boleh je dating start pukul 2 petang. Kan? Ke dating mesti 9 pagi 12 malam. Tak kan? It's a quality of time kan. 1 jam pun cukup kan. Betul tak? Sama juga nanti bila ada anak. Katakanlah ada anak adakah definition kita spend quality time dengan anak ni, kau kena duduk dengan anak kau buat mata daripada pagi sampai pukul 12? Tak, kita kena kerja juga. Kita kena kerja, anak kena pergi sekolah. Life goes on. Dia quality time tu yang important, bukan berapa banyak masa kita habiskan. Tapi Awak Mano tak marah pun. Cuma Awak Mano memang betul-betul nak bagi tahu. Awak Mano tujuan dia nak suruh korang simpan. Jangan macam terbabas sangat, jangan enjoy sangat. Ni bukan sebab apa. Sebab mendewasa ni lebih perit sebenarnya. Bila dah ada anak-anak kan, lagi banyak tanggungjawab. Maknanya tak nak korang ada hutang. Kebanyakan orang bila dah 35 tahun terciduk, dia akan jadi depression. I banyak jumpa kawan-kawan I yang 35 tahun tak ada duit, dalam diam sebenarnya diorang depression. Diorang rasa malu, diorang tak ada self esteem. Bila tengok kawan-kawan yang lain berjaya, tiba-tiba dia banyak hutang, dia akan ada konflik dalaman. Jangan macam tu. Lepas tu hutang keliling pinggang. Makno, adakah sebab kos sara hidup sangat tinggi ni ramai generasi muda ni dia ambil option tak nak kahwin? Pasal jodoh ni, tak tahulah, I percaya jodoh ni sama macam mati dan lahir. Kita boleh je pilih nak kahwin atau pilih tak nak kahwin. Tapi kalau dah ada jodoh, kau akan kahwin je. Sama juga kalau kau bercinta bagai nak gerak pun, kalau dia tak ada jodoh, dia kau tak kahwin juga. So you boleh je ada pandangan tak nak kahwin, tapi kalau you berjodoh, kahwin juga. Tapi sebagai manusia yang normal, sebagai kita kena berfikiran jauh, kita perlu, you tahu kan, kalau kadar kelahiran tu menurun, dia sangat dangerous untuk sebuah negara. Betul. So kita tahulah, kita sebagai manusia, kita memang perlu ada generasi kan. So kalau kadar kelahiran tu menurun, dia bukan sekadar kita akan macam tu je, dia akan ada bahaya, memberi bahaya kepada company kepada negara tu. Sebab akhirnya tak ada warga muda untuk melapisi warga tua ni. Tak ada golongan pelapis lah kan. Kita akan jadi negara tua. Semua orang tua. Kan ada negara yang memang tua. Macam France, negara tua. France, Jepun. Sampai kerajaan bagi insentif untuk kau beranak lah adik. Sebab dah tak ada pelapis lagi dah. Tak boleh lah macam tu. Okay, Makno, bila seseorang pasangan muda tu nak kahwin ni, apa tips ataupun nasihat Makno kepada mereka dari segi kewangan lah? Katakan mereka nak kata kedua-dua ni bukan nak kata kaya sangat, tapi standard nak mendirikan rumah tangga.
I rasa banyak soalan-soalan yang kita memang kena establish before kahwin. You dengan pasangan you. You nak duduk kat mana, semua tu wajib dah discuss dah. And nak bagi gaji siapa dan sebagainya. Macam I rasa nombor satu, jangan buat loan. Jangan sekali-kali buat loan. Haram buat loan. Jangan buat loan. Sebab you dah ada komitmen yang jangka masa panjang dalam sesuatu benda yang belum pasti. I tak kata mengharapkan penceraian, tak. Tapi memang perkahwinan ni memang satu benda yang tak pasti. Dia bukan adik-beradik, bukan ibu bapa yang memang forever kita attach dengan dia. Perkahwinan, orang tahu kan. So, jangan cuba buat loan untuk impress orang. Tak payah. Jangan buat loan dan sentiasa kena tahu macam ni. Berbelanja di bawah kemampuan, bukan belanja mengikut kemampuan. Banyak orang belanja mengikut kemampuan. My prinsip is belanja di bawah kemampuan. Contoh, kalau gaji you, kalau you submit loan kat syarikat kereta, melalui gaji you tu, you boleh bayar kereta RM1,100, beli kereta harga RM500. Supaya kita ada ruang-ruang untuk saving, untuk bernafas. Sebab kita nak menikmati hidup sehari-harian. Saya masih ingat lagi waktu saya muda-muda, saya je yang pakai kereta buatan Malaysia. Kawan-kawan I gaji sama je, tapi kawan-kawan I semua pakai luar-luar negara punya. Tapi apa yang membezakan I dengan diorang? Kereta wise, I macam hamba-hamba punya kereta. Ataupun time sebelum I beli kereta, I even tak ada kereta pun for lama juga. I naik public transport. I tak beli kereta. Kawan-kawan I semua dah beli kereta dah. Semua beli kereta luar negara. Gaji kita sama ni. Tapi apa yang membezakan I dengan diorang adalah I dapat menikmati hidup I sehari-hari. Maksudnya pada tanggal 27 hari bulan, let's say, Makno, jom kita makan steak. Boleh? Kawan-kawan yang naik kereta besar-besar ni dah mula bawa bekal. Dah bawa roti dengan cheese keping, kepit, makan. Kenapa? Tak ada duit. Lepas tu terpaksa buat OT sana sini, nak kejar. Macam dia hidup dia kena kejar duit. Kalau tak buat OT, tak ada duit ni. Kena buat overtime, kena buat Sabtu Ahad. Kehidupan tak selesa lah Makno ya. Tapi nampak best lah. Nampak best lah. Kalau boleh lah, barulah boleh tangkap gambar jam lah. Tapi sebenarnya tunjuk steering kau. Kita kau yang tak seberapa tu, please Betul ke pasangan ni kena berterus terang mengenai status pendapatan masing-masing? Wajib ke? Wajib. Kita kena tahulah. Kita nak duduk serumah kan, kita kena tahu status kewangan dia. Tiba-tiba kau dapat orang yang pinjam along macam mana? Takut juga kan. Kita kena tahu apa status dia, especially hutang-hutang dia lah. Kita tak nak berkahwin dengan orang yang bukan tak nak kahwin, macam jahat pula. Macam mana? Kita kena tahulah status dia. Kena tahu status kewangan dia. Baru kita tahu apa yang kita nak plan ahead lah. Sebagai seorang bapa dan ayah lah, dia dah kahwin katakan, dia dah dirikan rumah tangga, sekarang dah ada anak. Dia sekarang status dah berubah sebagai seorang ayah dan juga bapa. Apa perancangan kewangan yang perlu ataupun wajib dia seorang lelaki ataupun ketua keluarga tu perlu ada? Banyak orang tanya I, macam mana nak simpan? Macam mana nak menyimpan duit ni? So rule number 1, macam mana nak menyimpan duit, kena ada duit. Kalau tak ada duit, macam mana nak simpan kan? Nak simpan. Isu orang sekarang macam ni. Makno, saya gaji RM2,000 macam nak menyimpan. Tak boleh menyimpan sebab RM2,000 je gaji kau. Sebab kita tahu duduk kat KL memang tak boleh. So berbalik pada jawapan tadi, sebagai seorang ayah, sebagai seorang ketua keluarga dan sebagainya, you kena pastikan you kena ada duit. Baru you boleh plan. So nak ada duit melalui apa? Kita kena ukur pada diri sendiri lah. Kita tengok. Kalau gaji kita kadang-kadang memang gaji kita tak cukup, memang gaji kita kecil, katakanlah gaji kita RM2,500. Memang betul kerja dah RM2,500, lepas tu tak ada masa nak masa dengan family lagi. Tapi time tu kita kena buat satu keputusan yang paling terbaik ketika itu. Walaupun bukan terbaik sangat sebenarnya, tapi terbaik pada masa dan ketika itu. Katakan you dah ada anak seorang, gaji RM2,500. Apa pilihan yang you ada, melainkan mungkin malam you kena jual burger, Sabtu you kena. Terpaksa lah. Dalam hidup ni kita tak boleh menang semua. Prinsip hidup kita bersama, janji kita kena, kalau you nak win some, you kena lose some. You tak boleh menang semua. Jadi dalam keadaan-keadaan seperti itu, kena ada duit. Kita bukan nak ajar orang untuk jadi kaya raya meliana, tak. Kena tapi ada. isteri semua selalu nak menang semua. Macam mana tak boleh lah. Tak boleh menang semua lah kat kau. Kalau kau nak laki kau kaya, laki kau kena busy. Name satu nama orang kaya yang tak busy. Orang kaya memang busy. Kalau laki kau ada depan muka kau yang buat jam, memang tak ada duit lah. Jadi kena ada duit dan kena tahu sifir dia. Kalau you nak menang sesuatu, you kena bersedia untuk
kalah sesuatu. Jadi persediaan untuk orang kami macam tu lah. Kalau you rasa memang gaji you tak cukup, kita kena faham yang tak apalah, buat masa sekarang kita kena kalah lah dari segi masa. I pun sama dulu, malam-malam buat tuition. I pernah jual karipap, macam-macam I buat dulu, MC. Jadi memanglah terpaksa time tu gaji tak cukup kan. Buatlah, janganlah tak buat. Macam tu lah. Dan Mak Noh, akhir sekali, apa tips Mak Noh nak bagi dekat generasi muda ni? Semua nak jadi influencer, semua nak mendirikan rumah tangga, semua nak mengurus perbelanjaan dengan baik. Apa satu tips yang Mak Noh bagi kepada generasi muda kita yang sedang mengikuti Wallet Raya pada hari ini? Okay, kepada adik-adik korang sana kan, adik-adik Gen Z, you all tahu je Abang Mak Noh cakap je pedih-pedih, tapi Abang Mak Noh sayang sebenarnya. Kalau tak, aku tak cakap kat korang kan. So dia macam ni, kita kena tahu rules dalam kehidupan ni. Dia memang nak mendapat kemanisan, you kena melalui kesusahan. Okay, kalau you faham benda ni, you tahu yang kalau you rasa hidup you selesa sangat, maksudnya you takkan dapat kemanisan tu. You akan jadi macam tu je. Nombor 2, kena tahu, ingat Abang Mak Noh cakap, tindakan biasa-biasa akan menghasilkan keputusan biasa-biasa saja. Kalau nak keputusan tu luar biasa, tindakan tu pun perlu luar biasa. Nombor 3, kita tak boleh menang semua, dik. Nak menang something, kena lose something. Nak banyak duit, kena korbankan masa. Tapi bukanlah selamanya, sementara saja. Okay. Lepas tu, dalam prinsip kewangan ni ada 2 benda saja awak nak bagi tahu korang. 1 duit masuk, 1 duit keluar. Okay, duit masuk kita perlu lebih tinggi daripada duit keluar. Kalau duit masuk kau tinggi ni, duit keluar kau banyak ni, ada banyak ruang untuk kita adakan simpanan, menikmati hidup dan sebagainya. Tapi kalau duit masuk banyak ni, duit keluar banyak ni, itulah yang kau akan terjerat. Ni gaji banyak ni dia, kereta, BNPL, Atome, kau punya semua, handphone kau punya semua banyak ni, lepas tu tak ada duit lah. Jadi ketika dah menjadi macam ni, Charles, dia ada 2 pilihan je. Sama ada nak rendahkan you punya, maksudnya you kena sacrificekan you punya subscription, your whatever expenses, or you tak boleh juga dah, tak boleh dah ni, memang tersekat dah, tak ada benda yang boleh cancel dah. Tingkatkan pendapatan. Sebab kita nak dia kena jurang macam ni, duit masuk dengan duit keluar mesti macam ni, dia tak boleh macam ni. Okay, jadi kita semua orang dewasa. Awak nak percaya tak ada semua pun Gen Z sebenarnya dah dewasa. Anak-anak semua kat luar sana, adik-adik awak semua dah dewasa. Jadi orang dewasa yang boleh buat fikiran, buat keputusan yang waras. Jadi orang yang ada wawasan. Jadi orang yang berfikiran jauh. Okay, kan gunung pun boleh jejak. Gunung kau boleh daki. Takkanlah benda-benda macam ni korang tak boleh settle. Mesti korang boleh settle punya. Okay, so Abang Mak Noh trust in Gen Z. Itu je. Okey, terima kasih Mak Noh atas tips yang diberikan. Sememangnya yang saya paling suka adalah tindakan biasa akan menghasilkan keputusan biasa. Tindakan luar biasa akan menghasilkan keputusan yang luar biasa. Maka keputusan terletak di tangan anda kepada generasi yang muda. Dan dengan tu sekian saja dari saya, Charles Mohan, Wallet Rakyat. Kami bincang, kami faham. Kita jumpa lagi.